majlis yang kita panggil graduasi kelas Fardu Ain Mu'alaf tahun 2025, di mana majlis ni adalah bersempena pelajar-pelajar ataupun mu'alaf-mu'alaf yang telah melalui proses pengajian dan hak taklif selama 5 tahun, dan mereka telah lulus dari segi assessment dia, dan alhamdulillah hari ini kita buat majlis graduasi untuk diorang untuk meraihkan kejayaan mereka dah completekan 5 tahun pengajian dia, dan juga telah lulus daripada mu'alaf kepada mukallaf dah. Dan ini adalah tahun yang kedua kita buat program yang seumpamanya, dan syukur alhamdulillah kita juga dapat melihat kali ini seramai 220 asnaf mu'alaf yang telah berjaya melepasi hak taklif tu, dan kita sangat bangga dan sangat kata gembira lah